Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa, nyamban. Si Farhan kailap pungolom pemirsa. Ya. Kebailap pungo si Farhan, kejak pegah le si Farhan nyan hana dalil baca surat Al-Fatihah sesudah selesai solat. Tak gepak ma si Farhan nyan pergi anak Abu Ilom di Aceh tadi. Alah hai bang Farhan. Nyo kitab yang ke Farhan nyo mandumna dalil tentang bahawa baca Al-Fatihah le remayang nyana hai Farhan. Ya. Maka haji hai Farhan, segalamkah kau pegah dalil, segalamkah kau pep-pep, kau pegah yang kongkon dalam media sosial, kad fikir dile, kakalang kitab-kitab dile baru je kaprak abah. Nyo dikeke nyo Farhan nyo na dalil je nyampai keke. Menyo tak fikir secara adalah lagi kah pegahnya hai Farhan. Le hal yang hana dalam hadis dalam Al-Quran. Jino, jika minta siap dalil dalam Al-Quran bahawa gekun bek pohmak. Bek tromak jika minta dalil Al-Quran tegau. Berkatemu, menyokatemu dalilnya tentang orang kebro dalilnya paduk apa bro. Tak gepap mah kak Farhan, kak pegah anak abu, kak fitnah umat kak. Kakam tumpah lam demi Allah hana dalil dalam kitab dalamnya hana dalil top pegah hana ayah kah pegah hana nyampai ke kepa bah ayah kah. Kak apa pegah ke mentong kah abu. Tak gepap mah kak. Bek apa pegah hana abu kah. Nyopi orang yang nonton iku kenya kana Quran yo. Nyo kitab, ndek bek pegah ka komen lam bek kata menak ikut kitab. Hana betul nak ke kitab ke. Bengeh kau kalau nak buy kanya pegah yang akan tumpah lang demi Allah hana dalil tu pegah hana dalil. Tip jai dalil. Ya lagi contoh lu pegah bakah bunuh bawa traumaknya na dalil. Memang hana dalil je kipan secara tak kiaskan. Bek bangai lagi buih nak gantu ka. Bek kapnya pindah umat ka hai gam. Nampak dalil pakai najid nampak oh. Kiban faedah dah baca Al-Fatihah sudah solat. Nah dalil ji. Bek kalik buih ka hinan. Segala adalah terjadi fitnah dah telun. Dan bek fikir awak rolong fitnah si Farhan. Tak dengar ile pui kenti Farhan buihnya. Bek bek ngau ni dah tunjuk Farhan. Farhan buihnya. Ngawi tunat tunjuk Farhan. Ha? Nganik gelitik dah, nganik gelitik. Tunat tunjuk Farhan. Sebab Farhan yang kau nukul le agelantu hana gantu mi Farhan yan. Awak ka bengeh ti kode ke Farhan yan tetap kau nukul ke bui. Anak bui hana gantu yang ke Farhan. Nah, ka dengar le tiban jikeun le Farhan. Allah tidak ada Al-Fatihah setelah salat 5 waktu. Ya dari Nabi setelah salat 5 waktu. Silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan seluruh kitab hadis serta seluruh kitab fikih, baik fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi ataukah Al-Fiqhul Muqarran, fikih perbandingan mazhab. Yang ada setelah salat 5 waktu, Nabi setelah salam istighfar 3, kata Abdullah bin Abbas. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ada pula yang berpendapat 11 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat kursi, kemudian 3 kul. Khusus pada maghrib dan subuh membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan khusus subuh Nabi juga membacakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Demi Allah tidak ada paket Al-Fatihah atau salawatan setelah zikir salat 5 waktu. Ini yang datang dari Nabi. Buktinya buka seluruh kitab hadis dan seluruh kitab madhab. Ya, tunggu. Kah jelas? Gibai ke Farhan, yang dalil ji. Tak pegah ana.
Nyampai ke kem belum nak kau? Salah sabar je hai faham kalau tak. Ipegah dalam kitab kitabnya apa cara kah Farhan? Apa nak kitabnya? Kau baca. Dalam kitabnya Farhan. Dan dalam kitab pun Farhan. Dalam kitab Quyubi Umairah bin Farhan. Mahli. Pulang bakar. Kitab pulang. Kitabnya Pina Farhan. Nempuna Farhan. Dalam kitabnya Pina Farhan. Mandum dah hai Farhan. Maka dia kau pegang habui kah Farhan hai. Tak kepap mah kah Farhan. Allahu Akbar Farhan. Hadis kau pegang Nabi. Sahabat daripada Duratul Anfa' fi ilmil hurufi. Ya, man dawama ala qiraatil Fatihah ma'a basmalatil akhaba kulli salatil maktubah sab'a maratin bil adadil ayatiha fataha Allahu alaihi abwabal qiraati madama yuqra'uha wa kafa'allahu ta'ala ma afhawum min aradat dunya dinihi wa dunyahu qira'ataha aqaba kulli salatil maktubah yang kekeleh para sahabat. Ibn Hati ji. Bermula siman-siman. Barang siapa? Nyamban kekeleh para sahabat. Yang berkekalan kekun. Yang berkekalan kiban. Dia ada baca surat Al-Fatihah. Yang mana yang tak bacanya Al-Fatihah pikun Farhan. Berserta basmalah. Bajan tak baca. Mengiringi tiap-tiap solat yang difardukan. Nyamban. Perlu kau? Akan tujuh go dengan bilangan ayat yang berkiban bilangan ayat Al-Fatihah tujuh go ciptakan ban Farhan kongkap Farhan nyo kamu nan Farhan dibukakan akan uri yang bacanya oleh Allah di atas urinya pintu kebaikan ubena pintu kebaikan dibuka hai Farhan hai bek bangai ka be kaptitat gop ka kaparan mangai nyan dalil dibuka mandung kebaikan alenya Farhan to keempat rezeki ji dipeluah apa yang dia inginkan dicipta-ciptakan disampaikan oleh Allah nyamban yang dalil dalam kitabnya 4 sesudah adalah solat yang dimaktubkan. Solat yang dimaktubkan, solat yang difardukan hai bang Farhan. Bek bangai lagi gelantu. Nampak kitab ikut ke Bek aku fikir menulis untuk hai bui. Ikut ke 4 kitab. Aku pegah bakah bek aku pegah na dalil. Nyan kata-kata tumpah kah nyan kaji ka perlu kifarat ju. Oh panina wakah hana nyan hana kabut pikun kiyah ngai jemaah. Mana kada pu mai ka kifarat na dah nak kada pu. Kalau tebak kam tumpah-tumpah juga deh. Alah hai gelantu anak kantau. Kak Farhan, yang dalil hai Farhan bahawa tak baca surat Al-Fatihah sesudah selesai solat. Bahkan ada dalil belum Farhan yang jika dengar dalil baru nyan, kibaikan dalil ji baca Al-Fatihah. Beka pegah nak bui kah le. Alah hai engkong anak kantau. Yang selanjutnya Farhan, supayakah hai Farhan pulih dari pungo? Supayakah pulih dari stres nak diriwayatkan oleh hadis lam kebanggakan berkayam baca surat Al-Fatihah. Paduga dah baca haji. Hai boleh le. Supaya tu adalah paduk menggalah aju. Kolagayan ji. Supayakah pulih dari penyakit. Sebakkah kampung je no, kam tumpah-tumpah ju dalam masjid. Kau pegah haju bawah hana demi Allah hana yang mengatakan hadis pemak hana nyompak je hidungnya dalam kitab ke empat je hidung lamnya je hidung. Alah hai Farhan tu bangai tak gale. Kau bangai tak ka Farhan? Le dalil hai Farhan hai. Be ka pegah hana kitab yang kau tabo dan yang kau baca ikan nyampi nak terjemah dan nak mimpi jut. Aduh, hai Farhan, hai, dia tak dalil. Dalil kitab ikut ke, hai Farhan, baik kepegah anak. Aduh, mak oi Farhan, hai, tak bak bangai kah lagi buih anak kantu, bangai kah go. Alah, hai Farhan, hai, bukan bangai tak tinggi anak. Astaghfirullahaladzim. Nyon tu, tak nak buat tak, kau bengih nafsiden pergut, nafsiden. Kau bengih awaknya lam, hanjut temenak, hai pekah. Masyam tu. Hanjut tu nak kau awaknya puget.
Tak ceramah berget-get, tak pegah berget-get. Yang menangi pegah. Sebenarnya tungku bawanya nyan. Anak payah dia pegah abah berget-get. Yang pasti ngam parang tatak aja kudi. Kita hek ko komite haji. Nyokam selesai lu melapor ba polisi tan dilapor dan kan lapor ka pegah ba makah aja kudi hanayo okey. Allahu akbar. La ilaha illallah. Bangai tak kafaran hai. Allahu akbar hai Farhan. Bukan bangai tak kah? Kong kapan? Ya, nyan dalil. Sip lomba dalil Ba'don Farhan bahawa yang kakun nikahnya nyan fitnah yang sangat kejam hai Farhan. Maka ji hai Farhan lom pegak Ba'don beklah ne pegak but yang kongkon. Kajak but ataupun hai Farhan kahoi ulama-ulama kapudua kapetepat pu betul lagi kahkun. Memang punya dalil dalam tan cok lam ton daripada hadis Nabi nyan hana kipan cara haji. Tabut cara haji dah kiban kebaikan tak baca surah Al-Fatihah di sembahyang jut nyan tak bawa kebaikan. Makanya aku pegah bakah Farhan, masalah adalah ijma' dan qiyas dan istibahahnya bermupum. Tampak faham bermupum tentangnya. Allahu akbar Farhan hai. Baik ke bangai tat. Baik tutup ayatnya bangai Farhan. Memupum dah adalah ijma' dan qiyas. Menan. Allahu akbar. Allahu akbar. Bip bangai lagi gelantu han nampakkan tu ka Farhan hai. Nyo tolong sharekan videonya ba Farhan tiat. Beritipu bahawa dalil baca Al-Fatihahnya na dalil hai Farhan. Keempat Farhan, na dalil. Nah, baik lagi buih hanakan tu kan Farhan. Keempat Farhan. Namban. Mudah-mudahan bermanfaat videonya khusus di bagi ulun tuan dan umum di bagi ketanya Bandung. Namban. Sampaikan video yang buat Farhan bahawa si Farhan yang kadi fitnah umat kageken le Farhan bahawa dalil baca Al-Fatihah sesudah solat fardu tidak ada dalil bahawa baklun na dalil nyopak Farhan. Ikilanya tuannya kitab yang 14 nun dan sebah luilun tuan nyom mandumna mengatakan baca Al-Fatihah sesudah solat itu ada dalilnya Farhan. Mungkin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.